Hanis, kalau awak nak tengok saya, awak tengok je lah. Saya tak kisah pun sebab ramai dah tengok saya macam tu. Susah betul cakap dengan orang perasan kan? Saya betul kan? Salah saya cuma pelik. Kenapa? Macam mana dua hati yang tak ada rasa cinta tapi nak hidup bersama? Hanis, niat kita untuk berkahwin bukan kerana cinta semata-mata tau. Dan saya percaya cinta tu akan datang bila kita lepas kahwin nanti. Tapi mana awak tahu kalau saya ni ada niat tak baik ke? Niat tak baik maksud awak? Yelah, mana tahu kalau saya kahwin dengan awak sebab saya nakkan duit awak ke? Saya gilakan harta awak ke? Okay, let's say benda tu betul. Awak nak kahwin dengan saya disebabkan awak gila harta. Tapi saya akan kerja dengan lebih keras lagi lah untuk tampung isteri saya yang gilakan harta. Mungkin untuk beli barang-barang branded. Sorry. Saya takkan buat awak jatuh miskin. Senang kot. Saya akan dapat seorang isteri yang pandai jaga harta saya. And for that, saya ada ganjaran untuk awak. Apa dia? Saya akan naikkan darjat awak lebih tinggi daripada seorang tengku. Saya tak faham maksud awak. Seorang ibu. Ibu pada anak-anak kita nanti. Jeff, aku nak tanya kau DBF bos ada jumpa kau kan? Kenapa? DBF? Dan best friend lah. DBF tu untuk 5 lelaki kaya dan sahabat baik. Oh, senang tanya Tengku je lah. Pelik Takkan Tengku tak cakap kat dia? Jeff, aku ada benda nak cerita kat kau. Dekat branch Ipoh, diorang semua tengah cerita pasal Tengku dengan Cik Yohanis tau. Apa gosip apa pula kali ni? Macam ni, Tengku lah, dia tak check in kat hotel. Lepas tu, diorang semua syak yang Tengku bermalam dengan Cik Yohanis. Ni aku nak marah ni, Su. Sebarat-barat Tengku, dia masih tahu hukum tau. Halal haram. Aku tahu, time tu dia call aku. Dia cakap dia join kenduri tu lah. Kampung kan? Tapi, Tengku tu okey ke ke kampung? Okey kot. Dah. Jomlah. Jom. Aku lapar. Jom kita makan. Kau biar dia balik JB sendiri. Tak romantik langsung. Aku dah tahulah. Dah heboh hubungan kau dengan Yohanis. Macam mana kau tahu? Papa aku yang sakit tu pun tahu. Kuasa media. Sorry, Ma. Aku rahsiakan perkara ni bukan sebab aku tak percayakan kau. Relax, sahabat. Aku tak kecil hati pun. Lagipun tu hak kau kan. So, bila kau nak wawarkan? For now, aku masih lagi tunggu keputusan daripada keluarga dan dia sendiri. Tapi kau kena ingat satu hal. Hanis tak faham dunia kau. Chill lah, Ma. She will slowly learn. Betul, tapi jiwa dan mental dia kena kuat. Maksud kau? Yalah, bukan mudah nak memiliki lelaki seperti TZ. You got a point, bro. Kuat sangat. Denganku di belenggu jiwa, bersama cinta pudar kecewa.
Tapi kau tak datang. But it's okay. Maybe kau pun ada hak kau juga kan? Anyway, aku nak balik JB ni atas permintaan family aku. So, bila aku balik, sini balik, aku akan cerita semuanya kat kau. And I promise, this time aku tak akan rahsiakan apa-apa lagi daripada kau. Assalamualaikum. Macam mana semua tahu Anis balik KL dengan dia ni? Anis, dari mana kita orang tahu dah tak penting dah. Sekarang ni yang penting kami semua nak tahu. Dah berapa lama hubungan ni? Anis memang sengaja nak memalukan keluarga kan? Abang Omar, dengarlah penjelasan Anis dulu. Bonda Tengku Zaril telefon mak. Dia yang bagi tahu. Macam mana mak kenal dia? Sebenarnya orang tua Tengku Zaril pernah datang sini. Masa tu Anis dekat kampung Sarah. Dia orang nak pinang Anis. Maafkan kami, Kak. Kami datang ni seperti orang tak beradab. Tak Tengku, tak. Masalahnya sekarang, Yohanis tak ada cakap apa-apa dengan saya. Memang Anis tak tahu kedatangan kami ni. Kami nak minta keizinan keluarganya dulu. Diorang ni dah berapa lama berkawan? Yang tu kami tak pastilah pula. Tapi yang pastinya anak kami Ariel tu bukan jenis yang suka rapat dengan perempuan. Sebab itulah kami tak nak bertangguh. Terima kasih Tengku. Tapi kenapa, Kak? Yohanis dah ada yang merisik ke? Bukan. Kami ni kan orang kampung. Tengku pula orang atasan kan. Sebenarnya kami ni tak adalah nak memilih sangat tentang jodoh anak kami. Asalkan keluarganya baik, berpegang pada ajaran agama itu yang paling penting. Kalau macam tu, biar saya bincang dengan anak beranak dulu ya. Baguslah kalau semua dah setuju. Kita anggap ini satu ikatan pertunangan. Kan, Bang? Mak terima? Mak tak tanya Anis pun. Dah dia bercinta dengan Tengku, mak terima je lah. So maknanya Anis dah bertunang lah ni. Dah tu nak suruh Anis balik buat apa? Sebab kita orang nak dengar dari mulut Anis sendiri. Yang kita suruh Anis balik. Tahu tak sebab satu benda ni je habis kerja-kerja Anis tertangguh? Kalau balik sini semua benda tertangguh lah. Ha? Kalau kau bercinta tak pula? Umar. Mak juga yang cakap dengan Anis. Mak tak nak paksa Anis. Tapi mak juga yang buat keputusan untuk Anis. Mak terima pindangan keluarga dia orang sebab mak tahu dia orang baik. Bila mak janji nak kahwinkan Anis? Dia orang minta sebulan. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam. Kenapa saya, Tengku? Sebab Hanis lah yang mengubah persepsi saya terhadap seorang wanita. Tapi saya tak sepadan dengan Tengku. Saya akan cuba perbaiki kelemahan saya, Hanis. Kenapa Tengku cakap macam tu? Tengku, you are so perfect, you know. Tapi tidak di mata Hanis, kan? Tengku dah terpedaya dengan janji saya. Saya dah anggap awak serius, Hanis.
bila Anis cakap yang saya ni tunang Anis. Saya tak pernah bermimpi pun untuk kahwin dengan putera raja. Ini bukan cerita dongeng. Dan saya sudah buat keputusan untuk jadikan awak sebagai Cinderella dalam hidup saya. So Cinderella, pergilah tidur. Selamat malam yang mulia. Mana semua orang, Mak? Kak Umairah balik rumah kejap. Abang Umar dengan Yazid pergi ke Pekan. Mak marah Anis lagi ke? Lain kali, jangan sembunyi apa-apa lagi daripada Mak. Mak, Anis minta maaf. Anis tak ada niat pun nak sembunyikan daripada Mak ataupun family kita. Anis, Mak ni terlalu mendesak ke? Sebenarnya Anis memang nak terima pun lamaran Tengku tu. Tapi tak sangka pula jadi sampai cepat macam ni. Mak, tanya sikit boleh? Apa pandangan Anis tentang Tengku Zaril tu? Dia ibarat kristal kaca. Ramai perempuan suka. Anis pula? Anis ni perempuan mulut laser yang selalu cabar ego dia. Mak rasa bukan setakat ego Tengku Zaril je yang Anis cabar. Kadang-kadang keegoan Mak pun tercabar juga. Jadi Anis betul-betul setuju nak kahwin dengan dia. Mak, Anis nak tunaikan impian Mak. Mak nak tengok Anis kahwin kan? Terima kasih. Nanti kalau dah kahwin, jadi isteri yang baik, isteri yang solehah. Tahu? Macam Mak? InsyaAllah. Okey. Bonda ada bagi tahu apa-apa dengan Arif? Tak ada pula. Ada apa? Keluarga Anis, dia dah confirmkan tarikh pertunangan. Oh, bila dia beritahu yang mana? Ibu Anis bagi tahu dengan bonda. Nampaknya kita kenalah buat persiapan. Arif serahkan semuanya pada ayah dia dengan bonda je lah. Yang pertamanya Ril, ayah dia rasa kita kena buat PC dulu. Yelah, yang dia tak mau lawan salah faham dengan Anis kerana perkara sebelum ni. Lagipun kita bukannya ada masa kan. Arif faham. Apa yang terbaik untuk Arif, Arif ikut je.
pergi tinggalkanku, karena dirimu berharga bagi hidupku, bagi Anis, ada orang tunggu kat luar tu. Katanya nak jemput Anis. Encik Jeffrey, buat apa datang sini? Saya diarahkan oleh Tengku Zaril jemput Cik balik KL. Saya tak ada minta pengiring pun. Tengku cuma nak pastikan keselamatan Cik Yohanis saja. Selama ni saya jaga diri saya okey je. Tak ada masalah pun. Anis kan tunang Tengku Zaril. Apa salahnya? Betul tu, Dik. Mungkin cara ni dia nak adik selamat. Protokol betul lah. Saya cuma iring Cik Yohanis je. Kalau Cik Yohanis nak drive sendiri pun tak apa. Ada tak customer saya call? Encik Kas Cavalera. Hari ni tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, tak apa, terima kasih. Hai, Nizam. Dah tengah hari pun nampak muka kau. Aku ada kerja kat Bangi tadi. Jadi kau tak tahu kisah lagi ni? Kisah apa? Sabarlah. Mungkin dia bukan jodoh kau. Tengku Zaril pilih Yohanis sebagai pasangan hidup. Tengku Zaril, CEO Paradigma hari ini mengesahkan telah mengikat tali pertunangan dengan arkitek muda dari Tuan Izzuddin & Co tersebut. Mereka bakal disatukan dalam tempoh sebulan dari sekarang. Ni Encik Yohanis ke? Bakal isteri kepada Tengku Zaril? Bila saya tahu dah berapa lama menjalinkan hubungan? Sorry, saya tak ada apa-apa nak komen. Minta maaf cik-cik semua, tolong ke tepi sikit. Jangan ganggu Cik Yohanis. Tapi kami berhak untuk tahu sebab ini berkaitan dengan Tengku Zaril. Excuse me. Yohanis bukannya public figure. Jadi anda semua tak perlu soal dia. Dia akan jadi hak milik saya. Yang lain, anda semua boleh tanya dengan PA saya. Terima kasih. This is for you. Makan. Boleh tak Tengku jangan paksa saya macam ni? Paksa apa? Yalah, paksa saya ikut semua kehendak Tengku. Saya ni tak ada prioriti ke dalam hidup awak? Awak kan tunang saya. Dan satu lagi, boleh tak kalau lepas ni awak jangan panggil saya Tengku, panggil Jaril, kan lagi manis. Tapi sekarang ni waktu kita bekerja, so saya rasa lebih formal kalau saya panggil Tengku. Tapi sekarang ni waktu cuti. Dan sekarang ni pun kita makan waktu peribadi. Dan Tengku masih bekerja dalam waktu peribadi kan? Saya tak selesa lah macam ni. Hanis kenalah biasakan diri Hanis. Tengok tu dengan reporter ke, dengan bodyguard. Saya betul-betul tak selesa. Hanis nak bodyguard, saya boleh uruskan. No, it's okay. I can take care of myself. Persiapan untuk perkahwinan kita bonda dah uruskan. Jadi Hanis boleh tanya dengan bonda, settlekan apa yang patut. Saya nak keluar sekejap.
Nizam, kenapa susah sangat aku nak jumpa kau sekarang ni? Aku busy. Macam-macam kerja aku nak kena buat. Yelah, tapi kita kan satu office. Takkan payah sangat aku nak jumpa kau. Aku tak nak kacau kau sebenarnya. Yelah, kau pun tengah busy nak prepare wedding kau kan. Nak jadi isteri Tengku Zaril. Jadi aku faham. Nizam, apa kau cakap ni? Apa kena-mengena? Dulu kau pernah cakap dengan aku, apa yang terjadi pada kau akan bagi tahu aku dulu tau. Tapi sekarang ni aku rasa aku pula orang yang terakhir tahu. Tak patut. Tak patut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya tolong? Saya Tengku Deratur. Ibu kepada Tengku Zaril. Saya nak jemput Yohanis. Ada tak? Maaf Tengku, dia keluar tadi. Belum masuk balik. Tak apa. Terima kasih. Dah 2 hari dah mama aku tak tegur aku. Mungkin dia rasa tertipu dengan hubungan kita. Ya, aku tak sangka dia fikir sampai macam tu sekali. Itulah. Tak tahulah apa yang kau dah cerita pasal kita. Aku ke kau yang cerita ni? Sama aku sebenarnya belum cintakan Tengku Zaril. Tak cinta. Tapi cincin dah dekat jari. Nizam, kau tahu tak, kau lah satu-satunya lelaki yang aku percaya sekarang ni. Dan aku tak boleh tukar rasa tu dengan lelaki lain. Aku rasa aku sayangkan kau. Kau nak mainkan perasaan aku? Nizam, aku tak tahu bila perasaan tu datang, tapi Nizam, pandang aku. Aku sanggup cancel wedding aku kalau kau sanggup terima aku. Anis betul-betul single, Bonda. Aril takkan ambil hak orang. Aril pernah ke berbincang dengan dia tentang ni? Tak. Tapi Aril dah siasat dah latar belakang dia. Tapi Bonda dengar dia rapat dengan seorang lelaki dekat pejabat dia. Maksud Bonda Nizam? Bonda tak pasti. Tapi arkitek juga. Itu office mate Anis, Bonda. Aril tahu sejauh mana hubungan diorang. Nizam tu anak Uncle Ilham, kawan ayahanda. Bonda tak ingat? Nampaknya Bonda pun ada sepa juga. Bonda cuma nak pastikan yang Anis pun cintakan Aril. Percayalah Bonda, Anislah satu-satunya wanita yang paling sesuai untuk jadi menantu Bonda. Bonda percayakan Aril.
kasih mana. Minum. Liza, report file dari mana? Ni. Nizam, saya rasa tak lama lagi Anis mesti berhenti kerja kan? Manalah saya tahu. Awak tanyalah dia. Nak berhenti ke nak apa ke? Awak gaduh dengan dia? Jealous? Jealous? Tolong sikit, saya tak jealous tau. Dan lagi satu, saya dengan Cik Yohanis tak ada apa-apa hubungan. Clear? Betul lah tu. Nizam tak suka saya pun. Saya yang suka kat dia. Puas hati. Apa aku nak marah? Kau dah buat keputusan pun kan? Kita tak ada jodoh. Untuk pengetahuan kau, aku dah ada orang lain. Aku ingat aku nak serius dengan dia. Aku harap kau faham. Terima kasih Nizam. Sebab kau tolong aku buat keputusan. Jangan sedih, Anis. Sebab kau dah ada masa depan kau sendiri. Dinginku di belenggu jiwa, bersama cinta pudar kecewa. Tak mungkin ku melupa segala kau istimewa. Jeff, dapatkan Zul. Suruh dia cari blogger. Nama dia Manis Lalu. Cik Yohanis Ya saya? Ini ada kiriman daripada Tengku Zarin. Terima kasih. Sama-sama. Kami minta diri dulu. Hello? Saya harap Anis suka. Tapi Tengku... Aril. Saya nak Anis panggil saya Aril je lepas ni. Okay, fine Aril. Aril nak saya main golf ke? Saya tak pandai main golf dan saya tak suka nak main golf. Awak cuma perlu ikut saya je, Anis. Tak perlu risau apa-apa. Yang lain saya akan ajar awak. Nampaknya saya tak boleh mengelak lah juga kan?
Okey, saya akan ikut. Tapi dengan syarat. Syarat? Best kan? Dapat lepak-lepak macam ni. Tak ada kamera ikut sana sini. Anyway, saya tak sukalah golf, fencing, riding. Awak tak suka kuda? Apa kena-mengena dengan kuda pula ni? Ada kena-mengena. Kuda lompat-lompat, squash pun sama. Tapi yang beza, kuda tak penat, squash penat. Squash awak kena ada stamina. Awak tahu tak dulu time saya belajar dekat London, saya presiden club tau. Presiden club? Wow. Well, saya bukan sebarangan gadis kampung. By the way, saya memang tak suka squash. Saya tak reti pun. Kalau ayah anda saya, yes, dia memang hebat. Ha kan? Ayahanda awak memang terror main squash. Macam mana Anis tahu pasal tu? Tak ada, saya jumpa dia hari tu. Lepas tu dia lah cakap dengan saya dia pandai main squash. Betul lah tu. Family saya memang ada minat yang berbeza. Termasuklah Zarul dengan Zakif. Zakif dan Zarul? Ya, adinda-adinda saya. Oh, saya tak tahu pula yang awak ada adinda. Okey Anis, kalau awak nak cakap adik-beradik pun boleh. Okey, awak punya adinda tu macam mana? Diorang jenis yang macam mana? Zakif seorang yang agresif. Dia suka enjoy. Saya risau dengan dia, perangai dia dengan perempuan-perempuan. And then Zarul pula seorang yang pendiam. Tapi saya tahu dia keras kepala. Hanis dah sedia ke nak jadi kakak ipar dia orang? Saya akan make sure yang diorang lagi close dengan saya. We'll see. Kahwin? Kau boleh kahwin dengan 1000 perempuan sekalipun, Zaril. Aku akan pastikan takkan ada seorang perempuan pun yang lekat dengan kau. Hanya aku seorang sahaja yang layak untuk hidup dengan kau. Kahwin. Kau manis. Dia sebenarnya masih sayangkan dia kan? And you masih tak boleh lupakan dia kan? Repotlah.
lagi senang I nak heret you masuk penjara. Semua orang pun tak percaya lah. Apa nak Ainas sangat? Jangan mengelak boleh tak?